setahun sekali pun belum tentu aku buat. Tinggal nampak macam tak mandi. Oh, disebelungi. Macam disebelungi. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Video kita kali ni special sikit. Special untuk aku, bukan special untuk korang. Okay, cerita dia macam ni. By the thumbnail korang dah tahu kan video kali ni untuk apa. So basically aku nak buat eksperimen rambut macam tu lah. Aku nak buat video eksperimen rambut sebab aku tak pernah ada rambut sepanjang ni. Faham tak? Sebab sebelum ni kalau rambut aku panjang sikit je aku akan potong. Rambut aku panjang sikit je aku akan potong. Aku tak tahu bila lagi aku boleh rambut sepanjang macam ni, tahu tak? Rambut macam ni boleh dikatakan dalam setahun sekali pun belum tentu aku buat. Rambut pendek, ni pun rambut pendek. Banyak rambut pendek. Dia tak pernah pun rambut sepanjang macam ni. So, bila rambut panjang macam ni, dia nak gunting. Sebab, okay, satu sebabnya hari ni adalah hari jadi dia kan, birthday dia. So, dia rasa macam dia nak gunting rambut. Sebab tak kemas kan. So, iyalah macam nak gunting rambut, nak bersiap sikit lah waktu birthday kan. Mula-mula kita nak keringkan rambut dulu. Sebenarnya dia baru lepas mandi. So kita nak kena keringkan rambut dululah. Habis sebelum tu kita letak minyak dulu. Tak, kalau rambut ni basah kan dia lagi kerinting. Kalau tak ada kenangan dengan rambut ni rasa macam sayang kan. Tontah nanti tiba-tiba entah tak ada rambut ke, rambut gugur ke, botak ke, kita tak tahu. So Eddie buatlah video ni. So Eddie berazam untuk diet. Okay. Nampak tak? Tadi mesti korang macam tak nampak kan yang rambut ni sebenarnya banyak. Mesti korang macam, rambut dia pendek je. Nampak tak panjang kan? Panjang. Nampak tak rambut ni? Paling panjang pun rambut sampai sini je. Tak kat sini je, atas kening. Ini dah nak dekat hidung dah. Sikat dulu. Lepas tu baru kita pakai hair straightener. Korang mesti nampak macam lurus kan? Tapi kan sebenarnya dia kejap je. Kejap lagi bila dia dah kena angin semua udara kan, kejap je dia jadi bergulung-gulung. Lepas tu dia nampak lah macam selekeh semua. Satu lagi kan kenapa dia rasa macam dia nak gunting rambut. Sebab even dia dah mandi macam mana sekalipun, dia dah mandi lah 1 jam ke apa ke, still nampak macam tak mandi. Faham tak? Kalau duduk dekat Amerika ke, orang putih sana ke, boleh lah nak berfashion-fashion tu tak. Kita duduk kat sini, orang nampak rupa ni orang kata selekeh. Faham tak? Kembang. Dah habis dah baju-baju ni semua. Aku risau mic ni nanti tak dengar je. Sebab terkena dengan mask ni. Okay, dah lah ni. Walaupun dia tak cukup nak bersih, tapi boleh lah. Okay, so sekarang kita nak sambung eksperimen rambut kita. So, dia pakai hair straightener. Hair straightener ni dah almost dalam 5-6 tahun dah. Itu pun dia tak tahu je nama apa benda ni. Labu balik. Sebab dekat rumah ni tak ada siapa pakai hair straightener. Tak ada siapa pun rambut panjang kecuali mak. Tapi mak pakai tudung. Buat apa mak nak pakai hair straightener, betul tak? Hati-hati tau. Tapi kan hair straightener ni dia tak panas sangat tau. Sebab dia pernah cuba yang kawan ni dia punya hair straightener. Dia punya hair straightener, ya Allah, sekali zap je lurus terus rambut kau. Tapi yang ni kena berkali-kali. Mungkin sebab dia tak ada jenama dan dia agak lama, so dia tak berapa nak panas. Tapi tak apalah, boleh kan buat main. Mula-mula kita akan luruskan depan ni dulu. Jadi kan dia rindu tau rambut ni.
Jadi nanti mesti macam misalnya aku potong rambut. Jadi nak panjangkan rambut ni ambil masa dalam abuk. Jadi nak panjangkan rambut ni ambil masa dalam 3 bulan tau. Adalah liris. Lagi satu kan, kalau pakai straightener ni bahaya. Jadi dah banyak kali dah terluka. Panas gila tau sebab dia punya ni dia tak ada safety. So kalau terkena kulit kepala tu, azab dia. Hanya Tuhan saja yang tahu keperitan dia tu. I'm a legend Thanos. Ya Allah, rambut aku. Siapa kat sini ada masalah sama dengan Eddie? Even korang dah mandi, dah siap macam cantik kan, tapi disebabkan rambut korang kerinting, korang nampak macam tak mandi. Padahal korang dah mandi dah ni. Korang tahu tak dia macam mana? Korang tahu tak orang Cina, ini bukan resis tau. Orang Cina, dia orang walaupun dia tak mandi ke apa ke, dia sarung je baju, dia orang nampak macam siap. Faham tak? Dia orang nampak siap. Tapi kita ni, kau letaklah sabun, minyak wangi, kau mandilah 1 jam ke 2 jam ke, lepas tu kau luruskan rambut, nampak macam tak berapa nak siap juga. Faham tak? Kan nak resis tapi gitulah. Itu bukan resis tau. Itu bagi tahu pendapat je. Sebab kebanyakan yang Eddie nampak macam tu. Termasuklah diri Eddie juga. Buat macam tak nampak siap tu, tak nampak macam kita bersiap. Tepi ni. Sebab tepi ni kembang tau. Oh, by the way kan, bila diluruskan rambut ni, tahan je sekejap je tau. Dalam 1 jam, 2 jam macam tu je. Lepas tu nanti dia kerintin balik. Dia nampak je rambut banyak. Kan? Sebab rambut dia kerintin. Cuba kalau rambut dia lurus, dia sebenarnya tak banyak mana pun. Korang boleh nampak. Dia tak banyak mana pun. Dia still macam lompong-lompong. Lagi-lagi dekat sini. Alah, patutnya kita ambil kan before dengan after. Inilah rambut lurus saya. Tapi ni tak berapa nak lurus lagi tau. Dulu kan masih di mula-mula luruskan rambut, dia macam excited gila tau, macam sebab dia kan tak pernah ada rambut lurus. So macam excited lah kan bila rambut tu bergegar-gegar macam tu kan. Mesti orang yang macam, orang yang memang dah rambut diluruskan, mesti dia rasa macam apa benda dia ni. Orang tak boleh samakan orang rambut lurus dengan orang rambut kerintin tau. Kita buat rambut pisang. Rambut K-pop idol. Rambut siapa ni? Ini rambut Songhoon. Songhoon. 감사합니다. Aku ada uban. Ataupun kan patut kita just stream dekat bahagian dalam ni je. Kita kenalah enjoy juga tau. Kita kena apa orang kata, berkarya dengan rambut sendiri, betul tak? Sebab bila kita nak satu rambut je, betul tak? Sekali-sekali kita nak rasa lah juga kan. Sebab hidup ni dah lah sekali je, betul tak? Memanglah nanti kita hidup balik dekat akhirat. Tapi yelah, sementara ni kita kenalah macam berkarya juga, betul tak? Dengan rambut-rambut kita ni. Tengoklah, at least dalam kehidupan tu kita adalah satu pengalaman di mana rambut kita lain daripada kebiasaan, betul tak? Macam mana K-pop idol tu boleh nampak jalan lah? Macam disebelungi. Macam disebelungi. Macam diselubungi. Macam diselubungi dengan selimut. Apa, curtain. Satu tak cucuk-cucuk ke dalam mata dia orang tu? Ini macam siapa tu yang dalam Big Bang tu? Aku tak tahu lah nama dia.
Okay, tapi nampak. Tapi itulah, dia macam mencucuk-cucuk dekat mata. Tapi mungkin kalau orang yang rambut dia lurus, mungkin dia tak mencucuk mata lah. Aku tak boleh. Gatal ni. 네, 감사합니다. 네. 아니야. 아직 말고. 네. 아, 진짜요? 네. 어떡해. 진짜요? 뭐라고? 네. 감사해요. 진짜요? 아니야. 네, 보고 싶어요. 네. 감사합니다. Dah lah tu. Ada juga orang buat macam ni kan. Di tepi tu dia turun. Lepas tu dekat atas ni dia buka macam ni. Ni lah orang panggil open curtain. Open curtain. Tak tahu. Tapi aku tak suka style pisang-pisang macam ni. Tak cantik. Aku tak berani nak pakai apa-apa produk dekat rambut ni. So, sampai sini je video kita kali ni. Korang rasa kan rambut aku ni sesuai macam mana? Rambut lurus ke? Rambut kerintin ke? Rambut panjang ke? Rambut pendek ke? Macam mana? Komen dekat bawah, okay? Tapi kan aku rasa macam aku nak buang rambut ni. So, aku rasa sampai sini je video kita kali ni. Komen dekat bawah, korang suka tak video ni? Kalau korang suka, jangan lupa share, subscribe. Bagi tahu juga kawan-kawan korang tentang channel ni, okay? So, sampai sini je video kita kali ni. Kita jumpa in next video. Bye-bye. Korang, aku dah tengok dah tadi video dia kelabu. Aku tak tahulah, tapi aku rasa nampak je kot. Walaupun dia kelabu kan, tapi nampak je kan. So, sampai sini je video kita kali ni. Bye. Jangan lupa subscribe. Sorry tau video tu kelabu. Bye. Thank you.